salam sejahtera. Hari ini saya kongsikan kepada anda semua pengalaman membeli sebuah modul amplifier 2.1 channel, okay, dan dia di label Gold-A058. Okay. So cara guna dia, anda bekalkan 12 volt di sini. Ini audio in dan ini output dia. Okay. So anda boleh sambung satu speaker kiri, satu speaker kanan dan satu woofer. Okay. So saya beli ini dan saya guna kira-kira seminggu. Lepas tu ada satu hari tu saya punya tangan gatal. Saya pergi laras bass dia, laras pergi maksimum, saya blast dia. Tak sampai seminit, woofer tidak mau berbunyi sudah. Okay, so saya periksa speaker, okay. Kalau speaker okay, memang masalah papan litar ni . So saya terangkan cara bagaimana dia berfungsi. Audio in masuk sini sampai kepada preamp IC 4558. Lepas tu dia akan pergi kepada IC audio ni, speaker kiri dan kanan. Dan bass ataupun woofer dia guna sebiji IC dengan label CS8623E. Okay. So memandangkan bass dia tidak berbunyi, saya gantikan IC ni . Okay. So ini IC asal dia, CS8623E . Lepas ganti, masalah selesai. Okay. So kalau anda ada beli modul macam ni, pastikan anda jangan blast dia. Sebab apa? Kalau kita blast ataupun laraskan bunyi bass tinggi, dia akan panas. IC ni akan hangus. Okay. Kalau anda nak elak dia daripada hangus, mungkin anda boleh simpan heatsink dia. Okay. Itu saja perkongsian kali ini. Selamat mencuba.